mesyuarat kita hari ini, kita telah membuat beberapa keputusan dan ketetapan, antaranya menolak sekeras-kerasnya dakwaan Parti Perbankan kononnya sekiranya Barisan Nasional menang di Sarawak ini, maka kadar GST akan dinaikkan. Ini satu pembohongan yang tidak ada asas sama sekali. Malah memang tidak ada dalam perbincangan sama ada di peringkat Kementerian Kewangan maupun di peringkat Jemaah Menteri untuk menaikkan kadar GST dalam apa jua keadaan. Jadi inilah sebagai satu taktik untuk menimbulkan kemarahan rakyat, yang mana saya berharap rakyat tidak akan tertipu dengan dakwaan-dakwaan ini yang merupakan kepalsuan semata-mata dan rekaan